Kalau korang tengah cari tempat makan yang bukan saja sedap tapi cantik dan eksklusif, korang kena tengok video ni sampai habis. Jadi dalam episod singgah makan kali ini, saya berada di restoran Floral Terrace, restoran yang bertemakan fusion dining terletak di tengah-tengah ibu kota. Dari luar nampak biasa, tapi tak kala melangkah masuk, hati terasa berbunga-bunga. Mana kan tidak? Restoran yang terletak di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur ini dihiasi dengan elemen flora sempurna bagi anda yang mencari suasana romantik. Terasa macam dekat taman bunga. Restoran yang sesuai dijadikan venue pelbagai acara ini memiliki 2 ruang makan iaitu di tingkat bawah dan atas. Okey, sekarang masa untuk kita cuba sendiri hidangan-hidangan menarik yang disajikan di sini. Makanan pun dah sampai, bau dia harum menusuk ke hidung. So kat depan saya sekarang ni kita ada laksa Johor, kita ada mi goreng mamak, dan yang paling saya tak sabar selalu kita dengar asam pedas. Ikan kembung lah, ikan pari. Yang ni kat sini diorang serve ikan salmon tau. Kuahnya pekat dengan keseimbangan rasa masam pedas serta aroma wangi daripada bunga kantan dan daun kesum. Apabila digandingkan dengan salmon yang lembut berlemak, asam pedas tu jadi lebih smooth tapi tetap selahkan keenakannya. Makan dengan nasi putih panas-panas siap ada sambal belacan, memang ngam. Next, saya nak try laksa Johor dia pula. Kena perah limau, barulah rasa tu. Bagi penggemar laksa Johor, anda patut cuba sendiri hidangan tradisi ni. Kuahnya kaya dengan rasa ikan, santan dan campuran rempah menambah keunikan rasa laksa Johor. Dihidang dengan spaghetti, ulam-ulaman segar dan sedikit perahan limau menjadikan setiap suapan membawa rasa sensasi serta membangkitkan selera. Next, kita cuba mi goreng mamak pula. Rasa mi goreng mamak di sini pun tak nak kalah. Gabungan rasa pedas, masam dan manis membuatkan ia cukup sempurna. Kelebihannya terletak pada wok hei atau rasa hangus-hangus daripada kuali panas yang menambahkan lagi aroma. Untuk anda yang lebih berani, apa kata cuba sendiri hidangan pasta yang satu ni? Agak lain ya. Selalu kita dengar spaghetti buttermilk, tom yum. Yang ni saya first time rasa spaghetti ikan masin. Sejujurnya, spaghetti ikan masin ni memang menjadi kerana ia mempunyai rasa yang unik. Jangan risau kerana ikan masin tak terlalu masin tapi cukup sekadar membangkitkan rasa umami dalam hidangan fusion yang berani ini. Next, kita try pula nasi goreng flora dia. Daripada segi portion memang meriah, ada sate, tengok udang dia pun besar-besar, ada keropok. Saya perasan lah dekat sini memang selalu ada keropok lah kalau apa-apa yang dia rasa. Rasa nasi goreng flora bertambah sedap apabila ditambah dengan sambal belacan dan keropok. Memang asyik. 3 cucuk sate yang dihidangkan bersama kuah kacang melengkapkan lagi hidangan kesukaan ramai ni. Bagi yang sukakan makanan barat, anda kena cuba pula rib eye steak dan honey glazed salmon with mango salsa and pesto linguine. Steak ni lembut dan juicy, makin sedap apabila dimakan bersama sos BBQ dengan rasa manis, smoky dan ada sedikit tangy. Cukup lengkap untuk selahkan rasa steak tanpa overpower rasa daging. Untuk pasal ni pula, sejujurnya ia satu kombinasi yang penuh kejutan. Salmonnya dimasak sempurna, salutan madu memberikan rasa manis, digadingkan dengan mango salsa yang segar, manis dan sedikit masam. Dipadankan dengan pesto linguine yang kuat rasa herba menjadikan setiap suapan terasa unik dan menyelerakan. Tak sabar pula nak try ubi kayu rebus dia, okey? Yang ni memang nostalgia betul lah, teringat pula zaman kanak-kanak kita. Ubinya empuk dan direbus sempurna. Di sini ia disajikan dengan kelapa parut yang digaul bersama gula Melaka yang memberikan rasa manis berlemak. Selain kelapa parut, ada juga sambal tumis ikan bilis dengan rasa pedas manis, ringkas tapi cukup memikat. Oh ya, di Floral Terrace mereka menawarkan pelbagai jenis minuman menyegarkan yang boleh anda cuba seperti Blue Lagoon, Virgin Mojito, Kedondong Asam Boy dan Shirley Temple. Setiap minuman mempunyai keunikan rasa yang tersendiri. Jadi, kepada anda yang masih tercari-cari tempat makan menarik di Kuala Lumpur, tak payah pening kepala, datang je ke Floral Terrace. Memang sesuai sangat untuk bawa keluarga, gathering dengan kawan-kawan atau sambut hari istimewa bersama orang tersayang.